Ketiadaan ketujuh-tujuh pemain yang terpalit dengan kes kontroversi itu memang sedikit sebanyak memberi kesan terhadap gameplay. Ada beberapa talking point yang kita boleh highlightkan selepas game Laos bertemu Malaysia ni. First, kemenangan. Yang kedua, pemain-pemain yang diberi amanah untuk menggantikan role-role yang ditinggalkan pemain-pemain yang terlibat dengan isu kontroversi itu. Dengan kemasukan Afiq di bahagian tengah, Nazmi dapat peluang untuk bermain di position yang lebih selesa untuk beliau. Dan talking point yang ketiga adalah Ko Bin Ong dan Dion Kools masih diletakkan di position asal mereka. Pada awalnya, kita semua pasti menjangka Dion Kools akan membawa tanggungjawab sebagai pemain pertahanan, namun tidak. Peter Komorowski masih meletakkan beliau di posisi asal, dan pada masa yang sama Peter Komorowski meletakkan tanggungjawab yang baru kepada tiga pemain pertahanan, iaitu Harith Aikal, Syarul Saad dan yang paling menarik, Ubaidullah. Untuk Jude Mintah, kita tak dapat tengok lagi debut dia memandangkan beliau juga tidak berada di dalam kesebelasan utama. Tapi kita harapkan untuk game pada 14 hari bulan nanti kita dapat tengok debut Jude Mintah.